Apa? Kita day one kan untuk Trans Bubur ni kita kamera kat camp Mantau. Ni kita punya kitchen. Main kitchen kita. Masuk kat ni kita makan mewah. Apa tu ayam asam pedas. Terus tu ikan apa? Yang kelabau. Kelabau. Ni tangkap ke? Yang hanya ada di Sungai Perak dan bermusim saja. Oh. Kayaknya ni dah siap-siap. Ada 3 jenis ikan. Semua ada kat Sungai Perak je kan? Yep. Bermusim lagi. Yep. Assalamualaikum guys. Hari ni hari kedua. Kita nak start. Hari ni macam all the way dalam 10 ke 11 jam. Dengan load yang paling berat adalah hari ni kan. Sebab kena bawa air sebab kat campsite yang hari kedua ni tak ada air semua orang dah ready. Dia nak start the journey. Tentu punyalah kuat. Cepat pacak. Buat pacak. Tak, buat pacak kedua. Ni video. Aduh. Traffic jam ya. Traffic jam. Kat dalam. Aku lah yang rendah habis lah kak. Wah, peluh.